Ramai yang anggap kalau berdengkur waktu tidur tu bermaksud tidur lena. Sebagai ENT, saya nak tekankan ini adalah salah. Kenapa dengkur berlaku? Dengkur berlaku sebab saluran pernafasan tu sempit. Bila sempit, bila kita berdengkur, oksigen sebenarnya tak cukup. Bila tak cukup, maka semua organ dalam kita kena berjuang untuk dapatkan oksigen yang sepatutnya dia dapat. Mereka yang berdengkur secara kronik, dia akan berhenti bernafas waktu malam, dia akan terjaga. Maksudnya, kualiti tidur tu terjejas. Maka waktu pagi dia akan rasa mengantuk, kualiti kerja terjejas, rasa sakit kepala. Siapa yang kalau kanak-kanak yang pergi sekolah pun, kualiti pembelajaran tu terjejas. So, kenapa jadi dengkur ni? Bila datang kat saya akan cek hidung, tengok ada sumbat ke tak. Dengkur boleh berpunca dari beberapa faktor. Salah satunya adalah hidung. Hidung boleh sumbat, boleh bengkok, atau belakang hidung ada adenoid, ataupun dari lelangit yang terlalu panjang, anak tekak yang panjang, atau tonsil yang besar dan sebagainya. So, sekiranya anda atau keluarga anda atau kawan-kawan yang ada masalah snoring macam ni, datanglah jumpa ENT yang terdekat.